Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Safiza. Jom. Okey. Jemput masuk. Hai Rose. Tuan Rasul. Selina. Hai Noaini. Mariam. Okey. Siapa tak buat lagi report polis step 6 dengan 7 untuk bantah dasar negara yang melibatkan paksaan digital ID, paksaan vaksin. Okey. Kena saya cadangkan buat segeralah, jangan bertangguh, sebab kita ada lebih kurang sebulan lebih tak sampai sebelum masuk tahun depan. Sudah start tahun depan, sign pandemic treaty, pindaan IHR, memang akan berlaku kekerasan sebab dasar negara dah dilaksanakan dan pindaan akta 3,000 akta dah direset kan, termasuk akta 342 yang memasukkan elemen kanun prosedur jenayah. So pegawai kesihatan ada kuasa untuk memaksa boleh melakukan kekerasan ke atas kita lah berkenaan isu kesihatan. Bila dah elemen kanun prosedur jenayah dipinda untuk dimasukkan dalam akta kan, so semua hukuman-hukuman bawah kanun kesisaan tu apply. Maknanya dia nak treat isu kesalahan kesihatan, ketidakpatuhan isu kesihatan termasuklah vaksinasi, boleh dihukum penjara. Mana dia? Ni kanun prosedur jenayah, kanun kesisaan punya hukuman, seksyen 268, 269, 270, 271, kesalahan hukuman penjara. So benda ni bukan tak ada, dia ada dalam kanun kesisaan. So bukan benda yang baru nak buat ke, memang ada. Dan ada dah contoh kes. Kenapa kita tengok ada ibu, kita contoh kes pertama lah kan, pada tahun 2024 di mana akta 342 baru saja dipinda walaupun belum digazetkan, tapi dah ada kes yang bila dia tolak vaksin anak-anak dia dipenjarakan, direman, dan mahkamah perintahkan 8,000 untuk ikat jamin, dan kes dia sekarang ni sedang dibicarakan lah. Jadi kita tak nak sampai macam tu kan. So kita nak ada perisai perundangan lah, nak ada perisai perundangan. So nampak ni dalam kanun kesisaan, okey, kanun kesisaan, kesalahan mengenai kesihatan, keselamatan, kemudahan, kesopanan dan akhlak awam. Okey, 268. So ni akan link lah dengan pindaan akta 342 tu. So start saja One Health ni pandemic treaty, so akan jalan lah. Tak kisahlah dia declare pandemic ke tak ke, kita dah masuk fasa endemik. Fasa endemik maknanya preparedness kepada pandemik. Prepare kepada pandemik, tak perlu bukti jangkitan virus pun dah boleh kita sentiasa berada dalam keadaan pandemik, dalam keadaan darurat. So undang-undang tu boleh apply, sebab tu ibu tu boleh kena. Undang-undang tu dah dijalankan secara senyap. Sebelum sign pandemic treaty, pindaan IHR pun dah ada kes berlaku, apatah lagi selepas sign pandemic treaty dan pindaan IHR tahun depan. So apa yang berlaku dekat New Zealand kan, apa yang berlaku kita tengok dekat China ke kan, semua tu akan berlaku kepada semua negara-negara dalam dunia ni. Okay, dia dah great reset. So ini hukuman penjara, sama ada secara sengaja tak sengaja menyebabkan penyakit berjangkit. Kalau dia kata
ini kalau tak vaksin, so akan menyebabkan penyakit ke apa ke, kena isu kesihatan lah kan. So kita boleh dihukum bawah kanun kesiksaan ni. So bila dah masuk bab akta kan, bila dah masuk bab akta, kita tak boleh lagi gantung kepada surat penolakan saja ataupun ada report polis saja kan. Report polis yang ini report polis step 6, ini report polis step 6 dengan report polis step 7. Yang ni bukti untuk kita bantah dasar lah kan. Dan untuk melengkapkan bukti ni step 6 dengan 7 sampai 7, anda kena jadi plaintiff lah. Sebab dalam kes ni, dalam kes ni, kes class action ni, ini kes class action lah, ni mahkamah tinggi, kita dah file. Dalam kes ni kita dah masuk dah affidavit, bukti-bukti semua berkenaan semua bukti-bukti ni, dasar kerajaan, semua kita masukkan dalam kes tadi tu. Kes tadi tu, kes ni lah class action Semakan Kehakiman yang membantah dasar 4IR ni. Dasar ni lah yang puncanya ada ibu dia, dasar 4IR dengan dasar resetting Malaysia. Great Reset, semua bukti ni kita masukkan dalam kes kita. Bukti saintifik, COVID-19 report, Great Barrington, Lakinta report semua kita masuk dalam kes class action kita ni. Sekarang kes ni dah di peringkat Mahkamah Rayuan lah, terdapat notis rayuan. Benda ni semua kita masukkan. Ni law report kes yang kat Mahkamah Tinggi dah keluar, kes law. Siapa yang tak buat report, goyang lah kakak. Siapa yang tak buat report polis lagi, dia terpulang lah, sama ada korang nak join plaintiff dulu ataupun lepas tu baru buat report, ataupun join plaintiff dulu lepas tu baru buat report. Terpulang lah. Tapi apa-apa pun kena ada tindakan lah. Kalau tidak, korang tak ada bukti langsung bantah dasar, so akan kena bawah ni kan, kanun kesiksaan penyhukuman. Sebab dah ada contoh kes. Kita bukan cakap kosong. Boleh tengok dekat saya punya ni profile ni, dekat TikTok punya profile. Klik link tu, masuk grup info step 6 7 plaintiff. Dah ada report polis yang ibu yang malang tu. Ada bukti, ada fakta. Kita bukan saja-saja nak fear mongering ke apa benda ke kan. Benda ni kita sampaikan lah, tu bagi peringatan kepada anda. Tengok report polis step 6. Ni report polis step 6. Ni draft report polis step 6. Ni perenggan yang pertama. Saya nama kerana mempunyai sebab yang kukuh untuk mempercayai bahawa wujudnya pelanggaran jenayah yang sangat serius terhadap keselamatan awam, hak tubuh badan dan kedaulatan negara, dan jika tidak disiasat serta-merta akan membawa kepada kehancuran struktur negara secara total. Anda kena faham, kalau nak buat report ni, perenggan 1 dengan 2 ni adalah dia punya tujuan buat report lah. Selalu dekat kaunter tu, masa korang nak buat report tu, dia akan tanya lah nak buat report untuk apa. So kena faham lah, buat dalam ringkasan ayat sendiri. Perenggan yang pertama dan kedua ni yang penting. Laporan ini merujuk kepada fakta-fakta prosiding mahkamah dalam kes Semakan Kehakiman, nombor kes. Kes ni, inilah kes dia. So nanti bawa ini, lampiran ni, kes ni sebagai rujukan untuk IO siasat. Boleh save yang ini dalam pen drive. Save draft report ni sekali dengan lampiran ni, supaya bila IO tanya kes yang mana, kes yang ni. Lepas tu masukkan sekali notis rayuan,
Sebab kes ni dah dekat Mahkamah Tinggi dah ditolak. So kes dah sambung ke Mahkamah Rayuan. So siapa yang nak buat report tu, nanti boleh tengok dekat profile group info state 67 plaintiff, ada di kita save dalam Google Drive. So anda boleh save semua bukti-bukti tu untuk rujukan IO untuk siasat. Okay. So kita tujuan buat report ni adalah untuk maklum yang kita sebagai rakyat berhak buat report polis sebab kita percaya. Ini penting tau ni ayat ni. Sebab kukuh untuk mempercayai. Jangan cakap kena cakap atas kesedaran sendiri kan, dan atas kepercayaan sendiri. Jangan disebabkan orang yang suruh ke apa, kita tak tahu apa benda. Guna elemen ni yang penting. Sebab yang kukuh untuk percaya. Saya percaya. Sebab elemen saya percaya ni ada peguam draft khusus untuk elemen section 26. So anda jangan cakap gerakan ini yang suruh, ini yang suruh. Anda kena cakap atas kesedaran sendiri. Dokumen mahkamah tu kena print dan tunjuk terpulang. Saya rasa better save je. Puan ada save je dalam pen drive. So ini draft report ni tak payah print sebab dia panjang. Kalau print nanti polis dekat kaunter tu dia kena type satu-satu ni. Akan berlaku kita khawatir dia berlaku typing error ke, ketinggalan word ke apa kan. So save saja draft report ni, nak ambil dekat mana, klik ataupun just isi form biru, nanti kita contact you bagi semua ni. Draft report state 6, state 7, dia ada dua report lah. Report state 6 dengan report state 7. Buat dua sekali. Jangan gabung dua. Ni dua report berasingan. Ini kuasa yang berbeza, ini pun kuasa yang berbeza. Ini untuk stop IHR, sign pandemic treaty bah. Ini kita nak maklum ancaman kedaulatan negara. So ancaman kedaulatan negara ni berkenaan kedaulatan AI. So ini berkenaan digital ID, ini berkenaan program vaksinasi. Okay, so anda kena buat dua ni untuk tolak digital ID dengan paksaan vaksinasi. So siapa yang belum buat, at least buat report dulu. Lepas tu untuk melengkapkan bukti ni baru join plaintiff, ataupun kalau anda ada modal anda join plaintiff dulu. Itu lebih mudah lah kalau IO tak banyak tanya lah. So dia tahu saya adalah plaintiff dalam kes ni. Kes yang sedang berjalan ni, nampak kes ni. Jadi senang, dia tak tanya banyak. Ini kes kita sendiri. Kalau you bukan plaintiff kan, you buat report, ini pasal kes orang lain kan. So banyaklah yang nak kena menjawabnya. Sebab kalau you jadi plaintiff, you boleh tunjuk je surat firma yang mengatakan you adalah plaintiff dalam kes yang dimaklumkan dalam report ni. Untuk bantah dasar. Okay, tak nampak ada yang tanya. Okay, siapa ada soalan boleh tanya. Okay, ni report step 6 ni untuk berkenaan kita nak maklum berkenaan kes ni. Kes ni sedang berjalan kan. So proceeding tersebut mendakwa bahawa kerajaan Malaysia sedang melaksanakan dasar-dasar yang bertujuan menghapuskan spesies manusia semula jadi melalui teknologi bioteknologi seperti mRNA, cDNA, Internet of Bodies, vaksin sintetik serta sistem kawalan sosial digital yang melibatkan data tubuh manusia. Okay, so dua poin ni penting lah. Atas sebab mempercayai. Ini jangan masukkan atas paksaan, atas gerakan apa benda. Ini atas kesedaran sendiri dan masukkan saya percaya. Yang tu yang penting sebab ini ada elemen khusus dalam kanun siasaan. Section 26, sebab mempercayai seseorang. Ini kita tak jadi salah lah. Tak jadi bawa atas hutan, tak jadi bawa gerakan buat report polis palsu ke apa. Ini kita atas sebab percayai, dia tak jadi salah. Okay, sebab tu lawyer masukkan ni, sebab yang kukuh untuk percaya. Jadi anda kena faham ni kenapa kita masukkan perkataan ini. Jadi saya percaya
saya percaya sebab ini memenuhi elemen kanun kesesahan Seksyen 26. Seseorang adalah dikatakan ada sebab mempercayai sesuatu perkara jika dia ada sebab yang cukup untuk mempercayai perkara itu tapi tidak dengan sebab lain. So ini tak jadi salah. Okey, tak jadi salah. Sebab tu kita kena cakap kita percaya. Kita percaya, kita bukan buat tuduhan. Jadi itu yang tak jadi salahnya tu. Okey. Kita percaya bahawa wujudnya pelanggaran jenayah. So sebab tu kita buat aduan. So pihak berkuasa PDRM lah kena buat siasatan. Sebab kita percaya. Jangan kata kita dah, kalau tak ada benda ni, tak ada elemen ni, seolah macam kita buat tuduhan. Jadi benda ni yang secure kita. Report ni secure. Jadi benda ni kita nak melindungi diri. Penting kalau kita kata ini satu gerakan, kalau dia gerakan ke, siapa yang suruh ke, kan tak. Kita atas kesedaran sendiri dan atas sebab yang kukuh untuk percaya. Elemen ni penting untuk lindungi anda daripada tuduhan hasutan ke apa ke. Tak, kita buat sebab kita nak lindungi diri. So ini poin penting. Okey. Biarlah kita nak kata wujud pelanggaran jenayah apa semua. So ini atas fakta-fakta ni. Semua ni apa lagi fakta. Benda dalam report yang ada bukti dan fakta. So polis tak akan kata kita buat takkan buat tuduhan apa yang kita buat report palsu ke, kan, hasutan ke. Jadi benda ni penting. Fakta dia apa? Fakta ni kes ni, nama kes ni sedang berjalan, kan. Yang apa kita claim, kita percaya ni berlaku pelanggaran jenayah sebab kes ni katanya ni. Fakta-fakta yang kita rujuk ni dalam prosiding kes ni. Jadi kalau anda jadi plaintiff dulu, jadi tak banyak soal lah. Apa nama IO nak tanya, kita apalah, you plaintiff. So kes ni untuk rujukan kes sendiri yang sedang berjalan. So kalau anda bukan plaintiff, so anda kena, kalau kena tanya tu anda kena explain sikit lah. Fakta kalau ni lah, kan, kena explain sikit. Kes ni ataupun save case law ni. Save case law ni dalam pendrive. Kes ni. Okay, dan satu lagi notis rayuan. Okay, notis rayuan ni dah keluar slow. Notis rayuan ni. Okay. Kes ni dah di peringkat rayuan. Nampak? Mahkamah Rayuan. Dia difailkan pada 28 Mac. Okay. Notis rayuan ni dah masuk Mahkamah Rayuan dah. Sekarang dibicarakan di Mahkamah Rayuan. So siapa yang buat report polis stat 6 ni, so bukti dia ni lah. Number kes ni, kita maklum kes ni sedang berjalan. Masa kita buat draft report ni, kes ni dekat Mahkamah Tinggi sedang berjalan. Tapi sekarang ni dah masuk peringkat Mahkamah Rayuan. Tadi kan, mana dia? Dah pergi ke Mahkamah Rayuan Putrajaya, notis rayuan. Okay. So kena save notis rayuan, kena save case law ni dalam pendrive anda. Okay. Perenggan ketiga, ini maklum pasal dasar negara lah. Apa yang fakta berkenaan dasar yang apa dibicarakan ni. Ni dia lah dasar ni. So save lagi dasar FOIA dengan Resetting Malaysia. Okay. Dalam pendrive anda untuk rujukan IO. Secara terbuka mengisytiharkan matlamat untuk mengubah siapa kita sebagai manusia dengan memperkenalkan teknologi pemantauan biodigital dan manipulasi genetik seiring dengan agenda stakeholder capitalism, ekonomi dan wang digital dan Great Reset yang dibawa oleh World Economic Forum dan pertubuh United Nations. Dasar macam mana nak masukkan nama anak umur bawah 16 tahun dalam polis report. Okey, ni report polis stat 6. Okey, pergi bawah sekali. Macam ni. Macam saya buat ni. Nama anak-anak kan. Baru dekat ni, perenggan 11. Ini report polis stat 6. Report polis step 7 pun sama juga. Pergi dekat bawah sekali.
Perenggan ni. Okey. Dekat sini. Perenggan 45. Okey. Yang dia ada maklum kan termasuk keluarga saya. So masukkan nama macam anak tadi kan, senarai nama anak. Okey. Ini report polis step 7. Anak yang under age je, under age saja, bawah 16 tahun. 16 tahun dah boleh buat report sendirilah. Sebab dia perlu dia perlu defend diri dia sendirilah. Kalau macam dia nak buat lesen memandu kan, dia nak masuk polis, nak ambil exam kan, masuk maktab ke, so dia kena defend diri dia sendiri. So dia kena buat report polis diri dia sendiri. Termasuk juga suami ke kan, isteri ke. Sebab bila dah masuk pindaan akta kan, sebab paksaan vaksin ni dia dah jadi isu kesalahan jenayah lah. Bila masuk jenayah dia tak ada wakil-wakil macam dulu kita buat report boleh wakil-wakil kan. Tak ada dah. Sebab dia dah masuk elemen pindaan akta, dia masuk elemen kanun prosedur jenayah. Isu bantah isu kesihatan ni dah jadi isu kesalahan jenayah. Okey, baik, antum sama-sama. Okey, boleh buat tau. Boleh buat dah. Step 6. Okey, lepas tu selalunya baca dah sikit, bagi faham kan. So boleh sembang-sembang lah, jangan panik sangat. Dia IO cuma dia tugas dia lah, dia nak siasat kan. Dia akan tanya berkenaan biodata kita, jangan panik lah, itu memang kerja dia lah. Dia tanya anak lahir kat mana, sekolah mana, rumah kat mana, berapa orang anak, tu biodata kita biasalah dia akan tanya kan. Jangan panik. Okey, lepas tu Nur Iman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih join. Okey, jangan panik. Tak ada apa isu pun. Semua ni fakta, bukti. Kalau dia tanya berkenaan section boleh cakap je saya tak tahu. Yang saya tahu, ini yang penting. Saya percaya. Dua perenggan ni penting ya. Saya percaya dan fakta-fakta yang saya rujuk dah berkenaan proceeding mahkamah yang sedang berjalan ni. Okey, ini report polis step 6. Itu saja. Yang lain-lain saya buat ni sebab saya nak lindungi diri saya. Itu je. Yang lain-lain bolehlah ditanya apa-apa, sembang-sembang je. Okay. Kalau dia tanya buat section kita tak tahu. Kalau dia kata dasar ni apa bang, tunjuk saja. Ada dalam pen drive. Okay. Dasar FOIR Resetting Nation ni. Kalau kadang-kadang IO tak nak buka pen drive, save je dekat WhatsApp ke apa, boleh buka je kat phone bagi dia tengok. Ataupun boleh forward dekat WhatsApp dia kan. Selalu macam itulah. Okay. Bukti rasmi US COVID-19 report, benda ni boleh save dekat dalam pen drive ataupun Google Drive anda. Okay. Saya sebagai rakyat Malaysia, bacalah supaya tak panik kan. Baca-baca pasal pindaan akta 342 dan draft pindaan IHR menunjukkan niat untuk memberikan kuasa luar biasa kepada agensi kesihatan, termasuk menggunakan kekerasan dan pemantauan tubuh secara digital tanpa perlindungan perlembagaan. Ini yang apa kita bincangkan dalam webinar Ahad hari tu kan. Sebab ni penting ni. Nampak? Jangan ingat benda ni tak akan jadi, memang akan berlaku kekerasan tu. Akan dia ada boleh melakukan kekerasan secara legal. Akan hadapi ini, akan hadapi macam dulu masa COVID macam mana kita semua alami. Sekarang ni lagi yang the real one lah kan. The real one itu baru tingkat percubaan masa COVID-19 dulu. Ini baru the real one. So sebab dulu walaupun akta tak dipindah pun dah berlaku penindasan kan, diskriminasi apa semua kan. Sekarang lagilah sebab dia dah masuk dah jadi akta. Dasar sedang dilaksanakan. Okey, dah jadi akta. Ini yang kita nak tolak sangat ni kan. Tapi kita bukan nak boleh stop. Kita tak berharap lah itu kalau boleh stop apa yang kita buat ni, boleh stop apa yang negara pemimpin kita laksanakan dasar ni. Alhamdulillah lah, itu atas rahmat Allah lah. Kita tak ada lah sampai hebat sangat boleh stop semua, satu dunia pun tak boleh buat kan. Tapi kita buat semua ni atas dasar nak lindungi diri kita,
nak ada perisai perundangan. Sebab kita nak tunjuk kita hebat, boleh stop semua ni. Siapalah kita kan. Tapi kalau Allah izinkan, kun fayakun, tak ada benda yang mustahil. Jadi siapa yang buat ni maknanya dia sedang berjihad lah. Berjihad bukan untuk selamatkan diri dia dah, selamatkan keturunan dia, keturunan manusia daripada dihapuskan di muka bumi ni. Semua dia nak bagi spesies baru yang naik, spesies manusia baru, iaitu transhuman. So bukan benda main-main. So anda yang buat ni, anda sedang berjihad. Bukti direkodkan dalam report polis, dalam kes mahkamah. So bukti di dunia ada dan bukti di akhirat juga. Okay, ini penting ni. So saya menegaskan bahawa semua tindakan di atas ni, semua ni tindakan akta ni bercanggah dengan Seksyen 130B kan, 130B 2C2, 130B C-2, 130O, 130K, 130T, 32 dan 21 Kanun Kesihatan. Benda ni inilah apa keganasan. Sekejap saya tunjuk 130B. Siapa yang rajin kan, dia rajin study station, ni untuk diri dia jugalah. Siapa yang tak boleh pun tak apa, tak perlu nak berujar macam lawyer. Tapi kalau siapa yang nak faham, boleh je ni, beli je buku ni kan. Berujarlah depan IO kan. Dan bukan saja IO, nanti ke depan kalau dengan siapa-siapa pun, so ilmu tu ada, jadi anda akan lebih confident lah kan. Tapi tak semestinya anda nak kena berujar. Dokumen tu sendiri adalah hujahan yang kukuh untuk anda. Kalau anda jadi plaintiff, tunjuk saja dokumen plaintiff, semua dah ada dekat situ. Okay, ini untuk siapa yang nak ada confident lebih lah. So boleh study, buka je akta ni, tunjuk je. Sebab ada plaintiff kita, dia dah level dah jadi macam lawyer dah kan. Dia dah khatam dah ni, kulit ke kulit section. Plaintiff kita, dia bukan ni. Daripada tahun 2021 lagi, dia ikut kita punya step 1 sampai step 4. Dia study kanun kesesaan kan. Admin kita lah, admin kita, dia study benda ni. Okay, 130B. Ini 130B, kesalahan berkenaan keganasan. Okay, tak tahu pening-pening, bukan ni saya nak tunjuk je. Okay, anda tak perlu nak panik, nak kena study semua ni. Anda hanya tahu bab perenggan pertama, kedua kan. Ini siapa yang nak tahu lebih lah. Okay, tadi berapa? 130B 2C1. Okay, ni 2C1, 2C2. Mempengaruhi dan memaksa kerajaan Malaysia atau kerajaan mana-mana negeri di Malaysia, mana-mana kerajaan lain atau mana-mana organisasi antarabangsa untuk membuat atau menahan daripada melakukan apa-apa perbuatan. Nampak? Menahan daripada melakukan apa-apa perbuatan pun adalah satu bentuk perbuatan. Ni dia punya ciri-ciri perbuatan pengganas ni lah. Dia define dekat sini. Okay, dia mempengaruhi, memaksa, maknanya dasar-dasar luar tu, dasar ni lah, IHR kan, World Economic Forum, United Nations punya dasar-dasar luar, dia mempengaruhi dan memaksa kerajaan untuk patuh. Benda ni diimport masuk dalam dasar negara. Dasar luar tu diimport masuk dasar negara, so kena patuh kan. Kena patuh nak ubah jasad manusia ni jadi transhuman. So ini yang memenuhi elemen tadi tu. Nampak? Kesalahan tadi tu dia ada dalam kanun kesihatan. Dia perbuatan pengganas. Okay, lepas tu kita tengok 130C2. Ini semua tadilah. Semua elemen-elemen tadi. 130C2. Ni 2. Semua ni lah. Perbuatan ugutan atau ugutan jatuh di bawah Seksyen 3, 4. Perbuatan itu dilakukan atau ugutan dibuat dengan niat untuk melanjutkan suatu perjuangan politik, agama atau ideologi. Ni termasuklah kan. Dasar 4R, ideologi. Dasar kedaulatan nak diubah jadi kedaulatan AI. Ideologi teknokrat. Agama baru tu teknokrat lah. Ni salah ni. Salah. Memenuhi elemen perbuatan pengganas. Perjuangan politik. Perbuatan atau ugutan berniat
atau yang boleh semunasabahnya dianggap sebagai berniat untuk menakutkan orang awam. So tak patuh je dia guna undang-undang pindaan akta apa semua. So ini memenuhi elemen perbuatan pengganas. So apa lagi? 130O. 130O tu tengok 130O. Kalau tak apa nak lebih rujukan print out je section-section berkaitan tu. Kalau nak study lah kan. Kalau tak ni tak tahu tu pun tak apa. Ramai je plaintiff yang dah buat. Dia baca perenggan 1 dengan 2, lepas tu perenggan 2 perenggan yang akhir. Okay, 130O saya tengok. 130O. KMNOP. Okay, O. Okay. Ini masa webinar semalam Ahad tu kita discuss, kita bentangkan ini. Lawyer yang mewakili pengganas kan, pihak-pihak yang bersubahat dengan pengganas memberikan perkhidmatan bagi tujuan pengganas, dia pun melakukan kesalahan bawah ni. Lawyer, accountant kan, perkhidmatan, menyediakan perkhidmatan kewangan atau kemudahan. Nampak? Okay. Ni jelas ni dia cakap sini. Peguam. Termasuk juga kerajaan. Itu dah cakap tadi. 130C2 tu termasuk kerajaan lah tadi kan. Kerajaan yang telah dipengaruhi oleh kuasa luar. Dipengaruhi. Tadi kan. Ini lawyer. 130O lawyer, accountant, peguam dan accountant yang bertindak sebagai nomini atau ejen bagi anak guam mereka. Anak guam ni lah yang terlibat dengan bersubahat jenayah keganasan ni, tujuan pengganas. Okay, apa lagi? 130K. Cuba kita tengok 130K pula. 130K. Okay. Melindungi orang yang melakukan perbuatan pengganas. Nampak tak? Barang siapa yang melindungi atau mengelak, menghalang atau campur tangan dalam penangkapan mana-mana orang yang diketahui atau yang ada sebab untuk mempercayai bahawa orang itu telah melakukan atau sedang merancang atau adalah berkemungkinan akan melakukan perbuatan pengganas atau adalah ahli kumpulan pengganas. Okay. Hendaklah dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup dan hendaklah juga dikenakan denda atau pemenjaraan selama tempoh sampai ini bukan 20 tahun. Ini yang lama punya version 2019. Okay, yang version yang pindaan tu dia dah masuk ke apa ni? Penjara 40 tahun di sini. Ini bukan 20 tahun, ini yang outdated punya. Dah 40 tahun dah. 130K. Siapa yang bersubahat. Ni hukuman untuk pensubahat. Jadi siapa yang kita dah bagi bukti benda ni adalah satu jenayah terancang, dan benda tu kita dapat rekod secara hitam putih dalam kes mahkamah ni. Kes ni. Bila once peguam negara pun tolak, dia tak nak jalankan siasatan. Ni kan. Peguam negara. Dan hakim ni menolak tanpa perintah kos, menolak kita punya kes. So kita dapat bukti secara hitam putih bahawa 3 badan eksekutif, legislatif dan juga kehakiman sendiri telah melanggar ikrar sumpah setia jawatan untuk jaga perlembagaan ni, elemen ni. Ada perkara ni. Okay, perkara ni nampak, kita dah masuk 149 ancaman keganasan, 43/6 berkenaan ikrar sumpah setia jawatan pemimpin untuk jaga perlembagaan. So benda ni kita masukkan, tapi dia tak tengok itu, dia tengok isu teknikal yang bukan, tak ada pun isu teknikal tu, kesalahan yang dia cipta, benda tu tak ada pun kan. Seolah kita ada isu teknikal, sebenarnya kita tak ada pun kesalahan teknikal tu, tapi ditolak. Okay.
So dekat kes ni kita dah buktikan. Bila dah ada bukti, so siapa yang nak paksa kita yang ada bukti 7 step ni, so dia telah bersubahat dengan penganas tadi, section 130K. Kita tengok 130T. 130T OPQRS-T. Kesalahan ini pertubuhan perbadanan, Mbak. Ini kesalahan pertubuhan perbadanan. Jabatan kan, tempat kerja korang kan, pertubuhan perbadanan, kementerian apa semua ni bawah kesalahan 130T. Bersubahat. Di mana suatu kesalahan di bawah section 130N, 130O, 130P, 130Q telah dilakukan oleh pertubuhan perbadanan. Mana-mana orang yang pada ketika kesalahan itu dilakukan, ini pegawai, menunjuk pegawai, merupakan orang yang bertanggungjawab bagi pengurusan atau kawalan pertubuhan perbadanan. Semua merangkai semua kan. Kalau jabatan tu paksa kita untuk patuh dasar yang kita sedang bicara ni kan, yang termasuk pengarah, pengurus, setiausaha dan lain-lain pegawai yang seumpamanya dalam pertubuhan perbadanan itu, atau orang yang bertindak dalam kapasiti begitu hendaklah bersalah melakukan kesalahan itu dan hendaklah dikenakan prosiding terhadapnya dan dihukum kecuali jika dia membuktikan bahawa kesalahan itu dilakukan tanpa kebenarannya atau kerjasamanya secara diam-diam. Nampak? Dia nak melepaskan diri bawah 130T ni, dia kena buat affidavit, ni akuan bersumpah untuk opt-out daripada perbuatan penjenayah ni. Maknanya dia kena buktikan melalui akuan bersumpah yang dia tak terlibat dengan dasar negara yang nak ubah rakyat jadi transhuman ni, jenayah kemanusiaan. Kalau tidak, dia bersalah ni. Hukuman dia kesalahan itu 130K. Ini sama juga 40 tahun penjara. Okey. Ia termasuk kegagalan kerajaan untuk menyiasat walaupun telah diberikan sebab untuk mempercayai wujudnya jenayah mengikut definisi reason to believe bawah section 26. Jadi apa ni? Penting dah reason to believe ni. Penting sebab untuk percayai. Anda kena cakap saya percaya. Jangan saya dipengaruhi oleh siapa-siapa, saya disuruh, saya bawa gerakan ini. Saya atas kesedaran sendiri buat report ni dan saya percaya. Benda ni adalah satu perbuatan keganasan. Saya buat ni sebab saya nak lindungi diri saya. Okey. Tindakan melindungi atau menghalang siasatan pula adalah jenayah. Okey. Rakyat dah buat aduan dah daripada tahun 2021. Bila rakyat dah buat report tahun 2021 kan, dan kita masuk semua ribuan report polis rakyat dalam kes ni, kes yang dibicarakan ni, tapi Peguam Negara tolak, tak nak bantah, tak nak jalankan siasatan, dan yang Arif Hakim pula menolak, tak benarkan bicara. So termasuk tak kesalahan elemen ni? Section 32, Section 52, Section 52 itu kesalahan hakim. Section 52 memenuhi elemen kesalahan ni. Kesalahan suci hati. Tidaklah boleh dikatakan dilakukan atau dipercayai dengan suci hati. Apa-apa yang dilakukan atau dipercayai dengan tiada hemat dan cermat semestinya. Ni elemen suci hati. So masa dia buat keputusan tu tak ada hemat dan cermatnya. Section 21 kurungan C. Penjawat awam. So penjawat awam yang terlibat termasuklah hakim sendiri. C, tiap-tiap hakim. Okey, penjawat awam maknanya seorang yang termasuk di bawah mana-mana satu daripada yang dinyatakan di bawah ini. So dia tak kebal. Untuk kesalahan jenayah dia tak kebal. So, 21C. Lagi? Satu kesalahan apa yang dibuat? Section 219. Berkenaan keputusan mahkamah. Okey, ini kesalahan hakim. 219. Bawah kanun kesesaan.
So dia tak kebal lah. Untuk kesalahan jenayah dia tak kebal. So untuk jenayah hakim dia tak ada kekebalan. Okey, hakim ke penjawat awam semua. 219. Penjawat awam dalam suatu prosiding kehakiman membuat suatu perintah, laporan, pendaftar ke apa semua termasuklah dalam ni. Laporan dan sebagainya yang dia ketahui adalah berlawanan undang-undang. Maknanya dia buat keputusan ataupun catatan perintah ke laporan yang berlawanan undang-undang. Barang siapa yang ni. Satu lagi Seksyen 221C. Ini melindungi sengaja meninggalkan daripada menangkap pesalah. Melindungi pesalah lah. Kita dah bagi bukti kukuh, dia buat pula dia peguam negara dia nak dia bantah sebab dia tak mau tangkap. Tak mau buat siasatan. So ini kesalahan dia. Dia penjawat awam, dia enggan, dia sengaja meninggalkan daripada menangkap orang itu. Seksyen 221 dan C. 221C. Ini kesalahan dia. Dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun, sama ada berserta dengan denda atau tidak, jika orang yang dikurung itu atau yang sepatutnya telah ditangkap itu telah dipertuduhkan atau boleh ditangkap bagi suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang kurang daripada 10 tahun. Satu lagi Seksyen 218. Ini Seksyen 218 rekod. Alasan palsu lah. Penjawat awam membentuk suatu rekod atau tulisan yang tidak betul dengan niat hendak menyelamatkan orang daripada hukuman atau harta daripada dirampas. Ini kesalahan Seksyen 218 Kanun Kesiasaan. Okey. So kesalahan penjawat awam termasuk hakim, peguam negara, orang punya majikan apa semua yang penjawat awam yang membentuk suatu rekod tulisan yang tak betul dengan niat nak selamatkan orang daripada hukuman. Okey. Seksyen 217. Satu lagi kesalahan hakim, Seksyen 217. Penjawat awam mengingkari suatu arahan undang-undang dengan niat hendak menyelamatkan orang daripada hukuman. So hakim Mahkamah Tinggi, kita masuk permohonan untuk kes berperlembagaan khas. Kenapa kes berperlembagaan khas? Sebab kes melibatkan jenayah kemanusiaan, isu undang-undang. Isu undang-undang, isu perlembagaan. Mahkamah Tinggi tak ada bidang kuasa. Ini adalah bidang kuasa Mahkamah Persekutuan, tapi dia buat keputusan sendiri. Dia tak hantar ke Mahkamah Persekutuan untuk buat keputusan, dia buat keputusan sendiri. Dia batalkan sendiri cepat-cepat. Kes kita file dalam 3 bulan, sepatutnya kes itu dibicarakan, tapi dalam 3 bulan terus dia nak lupus cepat-cepat. Hari bicara hari dia tetapkan untuk pengurusan kes, tapi peguam negara hadir hari tu juga dia bantah, dan hari tu juga dia masuk ujahan bertulis tanpa dimaklumkan. Nak bicara hari tu juga tanpa dimaklumkan kepada peguam pemohon. So bila peguam kita nak hujah, dia tak bagi masuk ujahan bertulis. Dia tak bagi. Dia suruh esok kalau tidak hari tu juga dia nak buat keputusan nak lupus. So dia benarkan tangguh esok untuk keputusan. Jadi peguam kita walaupun tak dibenarkan untuk file ujahan bertulis, dia masukkan juga masuk ujahan bertulis. So ada rekod. Nampak tak? Dia buat suatu penjawat awam yang mengingkari suatu arahan undang-undang dengan niat hendak menyelamatkan orang daripada hukuman. So hakim-hakim apa nama? Pun kita dah checkmate dah. Gelap. Baik. Hakim pun dah checkmate dah. So siapa yang nak ada bukti yang lengkap boleh join sebagai plaintiff. Sekarang ni kita buka yuran guaman ansuran 350 anda boleh jadi plaintiff dah. Kalau tidak, kes yang profil tinggi ni dia punya yuran guaman dia 250k ke atas. Tapi ini adalah class action dan peguam bagi rakyat boleh join class action ni dengan ansuran serendah 350 dah boleh dah. Bayar 350, sign perjanjian dengan sebagai anak guam, dah boleh guna dokumen mahkamah yang difilekan di Mahkamah Tinggi untuk bela diri. Ni nak dekat dah ni. Sebulan lebih.
Kan? Siapa yang masih berkira-kira bab kos ke tak, kita buka. Boleh bayar ansuran 350. Dah boleh jadi plaintiff. Kita bukan jual dokumen, kita ni kes dah masuk mahkamah. Ambil kes, ambil peguam jadi bawa kes anda ke mahkamah ni. Mana ada orang file kes mahkamah dengan 300 je. Kan? Nak file masuk lepas gadaian rumah pun dah kat 300-400 dah. Ini file kes ke mahkamah ni. So siapa yang rugilah siapa yang tak ambil peluang ni untuk dapatkan dokumen untuk join plaintiff. Okay? Dan report-report polis ni dibuat kalau bukan guna dua report polis ni sahaja untuk lindungi anda tak cukup. Tak cukup, saya cakap tu terang tak cukup. Tapi buat untuk, nanti ada yang cakap betul buat apa report ni kan. Ini report ni untuk bukti dan akan dimasukkan dalam affidavit kes ni nanti. So akan melengkaplah bukti anda dalam kes mahkamah. Sebab kalau nak tunggu PDRM buat siasatan, taklah kan. Sebab benda ni tertakluk pada dasar negara, isu dan kesihatan awam apa semua. Jadi kita nak tunggu. So bukti tu nak masuk dalam court, lambat lah nak jadi kita punya defend. Risiko lah kalau anda tunggu benda ni dan nak jadikan report ni saja sebagai perlindungan anda. So kena buat. Kena buat dua-dua ni untuk bukti dan menjadi plaintiff. Untuk melengkapkan bukti daripada step 1 sampai step 7. Bukti yang jenayah terancang daripada 2021 sampai sekarang ada dalam kes mahkamah ni. Boleh join secara class action kes mahkamah ni. Ini kes ni mahkamah tinggi. Kita file mahkamah tinggi dan dah diputuskan. Sekarang ni di peringkat rayuan. Dah masuk dah ke Mahkamah Putrajaya. Okay, Mahkamah Rayuan Putrajaya difilekan pada bulan Mac. Ini defender dah. Okay. Dalam kes ni apa yang kita pohon? Isytiharan Din Al-Fitrah Islam Kafah, perkara 31. Ini untuk defend kita, untuk melindungi hak kita sebagai manusia guna isu ni, perkara 3. Sebab tu kita pohon pengisytiharan. Malaysia adalah negara yang berasaskan Din Al-Fitrah dan Islam Kafah. Islam Kafah ni maksudnya menyeluruh lah. Dia bukan merujuk kepada ritual saja. So benda-benda lain, bab kehakiman, bab muamalat apa semua, itu kena kafah lah. Bukan ritual solat, puasa je. Dia kena kafah. So kita declare yang perkara 31 ni bukan merujuk kepada Islam kafah, Islam ritual saja. Kalau kata perkara 31 dalam perlembagaan ni merujuk pada ritual saja, susahlah nak jadi defend kita, nak jaga fitrah ni. Padahal Islam merujuk surah 30 ayat 30. Nampak surah Ar-Rum 30 ayat 30. Basic structure Islam tu adalah fitrah. Jadi hujahan ni yang boleh menyelamatkan kita rakyat daripada jadi transhuman. Kalau tidak, tak ada defend. Kalau guna kitab-kitab lain kan, kitab agama lain ke apa, tak ada dalam definisi yang nak merujuk secara jelas yang boleh bertahankan hak asasi manusia untuk jadi manusia semula jadi ni, fitrah, hak manusia, hak. Jadi hanya dalam kitab Quran je ada. Ini jelas dia punya peruntukan hak tu. Surah 30 ayat 30 jelas. Tidak ada perubahan pada penciptaan Tuhan. So ini jelas. So ini autoriti dia. So ayat surah 30 ayat 30 itulah maksudnya agama. Agama, din adalah cara hidup fitrah. Kan? Inilah ayat Ar-Rum surah 30 ayat 30 ni. Allah berfirman, so inilah, dia kata inilah agama. So agama tu fitrah lah kan. So tak boleh melanggar fitrah, tak ada perubahan.
Surah 4. Saya nak buka tak boleh ni. So kita pohon yang ni lah. Surah 4 ayat berapa ni? 119. Surah 4 119. Okay. Siapa ada Quran boleh buka surah 4. Surah 4 An-Nisa. Surah 4 119. Satu 19. Surah 4 ayat 119. Jumpa dah. Okay, ini apa? Surah 4. Pecah-pecah dah tadi punya. Surah 4 ayat 119. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Nampak? Mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah siapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain Allah, maka sungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang nyata. So, nampak? Kerajaan kita nak ubah ciptaan Allah. Pemimpin tu apa ni? Mereka yang mengubah tu, yang mengambil syaitan, maknanya syaitan manusia. Kan? Yang nak mengubah ni maknanya pemimpin kita lah. Pemimpin kita nak ubah kita jadi transhuman. So, rugilah. Ini dosa yang Allah tak akan ampunkan. So, ini bercanggah dengan surah 30 ayat 30 tadi. Okay. So, ini siapa yang mengambil syaitan sebagai pemimpin yang ditaati, maka sesungguhnya dia rugilah ia dengan kerugian yang nyata. Dia nak ubah kita. Ini syirik akbar. Surah 30 ayat 30 tadi. Tengok tadi surah 30 ayat 30. Ini definisi Islam. Setelah jelas kesesatan syirik, maknanya yang tak ikut surah 30 ayat 30 ni, maknanya dia syirik lah. Tadi surah tadi kan. So kalau kita pilih pemimpin yang nak ubah fitrah ni, maknanya dia dah hapuskan agama. Tu yang jadi syirik akbar. So siapa yang pilih pemimpin ni, pemimpin yang nak ubah kita jadi transhuman ni, ubah transhuman, ubah fitrah lah. So dia dah syirik akbar. Hadapkan lagi dengan ikutmu ke arah agama yang jauh kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dan dari semula jadi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang betul lurus. Nampak tak? Ni definisi terang, jelas dan nyata ayat ni. Allah berfirman, definisi agama yang betul lurus tu apa? Agama betul lurus, din al-fitrah lah. Islam kafah. Bukan separuh-paruh. Bukan separuh-paruh. Din al-Islam, cara hidup Islam adalah maksudnya berserah kepada din al-fitrah. Din al-fitrah ni lah yang iman dia. Din al-fitrah tu tauhid, jadi manusia semula jadi fitrah, tak ada perubahan pada ciptaan Allah. Okay. Din al-Islam tu apa? Islam kafah tu. Okay. Sebab tu kita pohon untuk mahkamah declare
dua benda ni. Perkara 31 dan perkara 11.5 ni merujuk kepada Din Al-Fitrah, surah 30 ayat 30. Cara hidup fitrah. Tak boleh ada perubahan langsung. Okay? Tak boleh ada perubahan pada ciptaan Tuhan ni. Tak boleh. Okay? Itulah agama. Kalau dia hapuskan, maknanya itulah jauh kesesatan yang nyata. Kalau dia ubah agama, ini benda tauhid. Sebab tu kita ada zakat fitrah, hari raya fitrah. Semua pergi kepada ayat fitrah. Nampak? Fitrah. Tauhid. Fitratullah illati. Sebab tu ulama marah tak boleh jadi pondan, tak boleh jadi transgender. Ni transhuman tak ada siapa ulama yang sebab depa nak patuh pemimpin tu. Sebab tu depa tak berani nak ulas yang nak haramkan transhuman. Sebab depa takut pada dasar-dasar negara, dalam dasar negara. So kita dalam kes ni kita dah buktikan hitam putih yang negara kita telah dikuasai oleh kuasa luar. Hitam putih. Okey. Tak adanya peliknya. Din Al-Fitrah dan Islam kafar ni daripada sekolah rendah dah tahu dah. Islam kafar. Kita hanya minta declare balik je. Benda ni bukan benda baru. Kan? Semua agama dia menuju kepada fitrah. Kan? Bukan benda baru. Islam kafar ni sekolah rendah, dalam konteks sekolah rendah pun dah ada dah. So bukan benda baru. Okey. Tak ada yang pelik. So kita isytihar balik je. Sebab kalau tak define, orang akan merujuk perkara 31 ni kat ritual je. So benda tu tak boleh jadi defend lah kalau rujuk ritual saja. Kita nak hujan tu boleh jadi defend. Ada hak asasi manusia semula untuk jaga fitrah dia, unalienable right dia, hak asasi yang dia bukan saja nak ubah, dia paksa semua. Tak ada siapa pun yang tertinggal jadi undang-undang. Jadi negara komunis. Ini paksa. Sebab tu yang jadi isu keganasan tadi tu. Kan kita tengok definisi tadi, animal animal. Kalau tak patuh je akan dipenjarakan. Sebab tu dia masukkan elemen kanun prosedur jenayah dalam pindaan Akta 342. Bila masuk elemen kanun prosedur jenayah, dia akan jadi kesalahan ni pula. So tak dihukum, rakyat akan dihukum tanpa bicara. 268 ni kanun prosedur kanun keseksaan. 268 ini yang saya dalam 2 minggu ni saya duk cakap ni. 268, 269, 270. Tolak isu kesihatan je terus dihukum, penjara terus. Bukan main-main. So anda nak pakai surat lagi. Surat tolak vaksin. Surat tolak vaksin boleh batalkan akta ni. Boleh ke batalkan ni? Boleh ke surat tolak vaksin untuk batalkan jenayah bawah kanun keseksaan ni? Ya, kalau korang pakai surat tolak vaksin, jadi pengakuan jenayah untuk korang. Kan? Sebab tu ibu tu dia berkali-kali bagi, bukan dia tak maklum, bagi surat penolak vaksin dekat sana sini, kat doktor, kat nurse, berkali-kali dia bagi surat tolak vaksin. Dia jelas apa semua. Boleh baca report dia. Pergi dekat saya punya tu profile. Masuk grup info state 67 ada report polis dia. Sebab tu dia dipenjarakan sebab tolak vaksin anak-anak dia. So satu kes dah ada contoh, leading case dah ada dah. Presiden case, dah ada dah satu. Lepas ni orang lain yang tak ada bukti lagi akan berhadapan macam tu juga. Tolak vaksin nak berhujah kosong. Anda akan dipenjarakan. Hukuman dia bawah ni, kanun keseksaan, penjara. Tolak vaksin dipenjarakan. Okey. Pengisytiharan gerakan penghapusan spesies manusia. Pengisytiharan banyaklah declaration yang kita pohon. Antaranya pengisytiharan bahawa penglibatan Malaysia dengan World Economic Forum, United Nations, WHO berkenaan agenda FOIR, dasar FOIR negara dan semua polisi berkaitan adalah satu pakatan jenayah bioterrorism. So kita minta pengisytiharan tu. Pengisytiharan bahawa penglibatan Malaysia dengan badan-badan luar ni, WF, UN, WHO ni adalah satu pakatan jenayah New World Order. Ni dalam kes law ni. Dalam kes ni, class action kita. Okay. Ada banyak lagi lah.
Okey, lepas tu ni report polis step 6. Okey, pasal isu 3 badan kerajaan nak merujuk kepada step 6, dia rujuk pada kes ni. Bukti dia dekat sini. Bukti dia dekat kes ni. Okey. 3 badan kerajaan tu telah runtuh. Eksekutif, legislatif dan juga badan kehakiman. Sebab dia dah langgar ikrar sumpah setia untuk jaga hak asasi rakyat, untuk jaga perlembagaan. Okey. Kalau siapa yang ada anak bawah underage 16 tahun boleh masukkan ni senarai dekat sini. Senarai nama anak dekat peringkat 11. Saya buat report ni untuk keselamatan diri keluarga termasuk anak-anak saya. So bubuhlah nama anak-anak yang underage tu. Okey. Dengan anak-anak pun boleh masuk penjara. Siapa yang duduk tintong-tintong lagi, kan? Ingat, nak tawakal, nak siku, boleh pandai berhujah, nak siku nurse, nak siku semua, pakailah siku. Kan? Pakai siku ataupun pakai doa saja. Tu Allah pun dia suruh kita berhujah, bagi keterangan dengan bukti. Surah 12. Mana saya punya telefon? Kat mana telefon mami? Dia ni. Surah 12 108. Allah suruh kita bagi keterangan dengan bukti, bukan suruh doa dengan terjun ke melakukan kekerasan. So kalau anda buat kekerasan, so balasan dia, cause effect dia, anda pun dapat kekerasan jugalah. So kita ikut apa jalan Quran lah, bukan idea sendiri. Jalan Quran ni surah 12. Ini Allah kata ni jalan dalam Quran, jalan Nabi-Nabi. 108 kan? Okay. Ini jalan Quran. Macam mana nak berhadapan? Okay. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Nampak? Jalanku. Aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. So apa yang kita buat ni align tak dengan Quran? Kita strategi kita adalah merekodkan bukti. Sebab tu peguam-peguam luar negara, peguam-peguam international, kan, ada 1000 orang lawyer pun tak boleh file lawan New World Order ni dekat court. Sebab dia pun tak ada bukti yang cukup. Kita dan dia pun tak boleh relate dengan autoriti Quran. Kita ada autoriti yang Quran. Kita negara Islam dan perlembagaan kita pun ada jelas merujuk artikel 3 dengan 11 tu, merujuk kepada Islam, agama fitrah. So kita bolehlah berhujah berdasarkan keterangan dan bukti jelas nyata. Dan aku menegaskan Maha Suci Allah dari segala itikat dan perbuatan syirik. So selain daripada jalan ni, jalan Muhammad ni, semua adalah syirik. Tak? So jalan Muhammad apa keterangan bukti? So, sebab apa yang kita buat ni align tak dengan Quran? Strategi kita adalah record bukti. Kita bukan nak tawan orang ke, kan, nak gulingkan orang ke. Kita nak kita tak main siku ke. Kita ikut jalan Quran, jalan Muhammad. Siapa yang kita kan mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Ni jalan Muhammad ni, cerita dalam Quran macam ni. Muhammad dia tak siku orang. So siapa yang tak ikut jalan Muhammad, mana bukan Muhammad lah. Tapi dia kita mengagungkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata jalan dia ni. Dia tak siku orang. Dia tak siku orang dan dia tak lari. Dia berhujah. Bagi bukti berdasarkan keterangan dan bukti jelas nyata. So kat mana salahnya? Kita ikut jalan Quran. Kita bukan idea sendiri. Nak selamatkan diri, ikut ni. Jalan Quran. Selainnya semua itikat dari segala itikat adalah perbuatan syirik. Golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dia ada jalan lain. Yang mana yang ambil jalan yang di luar mahkamah. Mahkamah dia tak ada lain, dia berdasarkan hujahan dan bukti. Nampak tak? Jalan Muhammad dia suruh pergi mahkamah. Ada keterangan dan bukti. Bukannya siku orang ataupun lari. So kalau kata ikut Muhammad, ikut Nabi Muhammad, ikut jalan berhujah lah. Kena pergi mahkamah lah nak berhujah. Takkan nak berhujah kat jalan, siapa yang nak dengar? Kalau berhujah kat jalan, siapa yang nak dengar? Siapa yang boleh pakai bukti tu? Siapa nak tahu benar dan salah?
So gelanggang untuk apa berhujah, dengan bukti adalah kat mahkamah je. Kalau nak berhujah dengan dan bagi bukti kat luar gelanggang, semua orang cakap dia betul. Yang pihak yang transhumant pun boleh kata dia betul. Kan kita. So so akan jadi apa, perang lah macam tu. Kalau pilih jalan tu. Perang dan kekerasan. So Nabi Musa pun dia pergi jumpa Firaun berhujah. Nampak tak? Kenapa kata tak ikut jalan, masuk mahkamah tak ikut syubhah. Tak ikut jalan Muhammad, Nabi Muhammad. Kata ikut jalan Muhammad, kan? Nabi Muhammad kata ni jalan dia. Nabi Muhammad kata, inilah jalanku. Berdasarkan bukti dan keterangan. Berhujahlah keterangan tu. So rasa kuat lah. Kan? Siapa ambil jalan yang luar kuat, maknanya ni. Ayat ni, dia tak ikut ayat ni. So nak lawan new order, Great Reset, kena secara bagi keterangan dan bukti lah. Kalau luar court, kan, berhujah luar court, tak ada siapa yang nak sahkan benda ni betul salah. Bila tak ada siapa yang sah, maknanya masing-masing pihak akan menegakkan dia betul. So akan berlaku peperangan, kekerasan. Tu yang Allah kata mempersekutukan dia. Apa dia? Dia akan jadi apa? Jadi ISIS, jadi Taliban. Kafir sana, kafir sini. Dia menggunakan kekerasan. Jalan kekerasan. Padahal jalan Muhammad adalah jalan berhujah. Bukan jalan menghukum orang dengan jalan kekerasan. Okay. So nak ikut jalan Muhammad, Nabi Muhammad kata surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Selainnya akan jatuh syirik lah, sebab akan menyebabkan peperangan. Dia ada cause effect dah, kan? Akan menyebabkan kekerasan. Itu yang kalau kita buat macam tu, so apa beza kita dengan komunis? Dia pun melakukan kekerasan, rakyat dihukum tanpa bicara. So tak ada beza. Sebab tu kita ikut jalan Quran, jalan Muhammad. Okay, clear dah bab report polis stat 6. Report polis stat 7 ini panjang. Dia ada 46 perenggan. Okay, dia ada 46 perenggan. Okay. So strategi kita yang daripada tahun 2001 sampai sekarang, step 1 sampai step 7 ni, strategi kita record bukti. Kita tak cakap kosong. Kita semua berdasarkan fakta dan bukti. Kita tak buang fakta dan bukti ayat ni. So apa yang kita buat semua align dengan Quran. Keterangan dan bukti. Step 1 pun kita record bukti. Kita tak main, walaupun dia buat jahat macam mana pun, buat syaitan ni, kan, kita masih kita tak buat tuduhan. Kita susun step untuk rekodkan bukti. Walaupun kita tahu apa yang dia buat apa semua ni, tapi kita record bukti. Sebab kita ikut ayat Quran ni, jalan Muhammad. Kita tak pergi jalan kekerasan, jalan menyiku ke, jalan semua tu. Jalan berangan ke, nak tawan satu dunia lah apa semua. Tak. Okay. Kita ikut jalan ni, jalan Muhammad berdasarkan keterangan dan bukti. So bukti yang pertama kita dapat record. So step 1, step 2, report polis step 1, so fakta-fakta kita masuk. Kan? Ini pun sama juga. So ini step ke-7, tadi step 6 kan? Step 6 report polis yang nak maklumkan kes mahkamah tu. Kes mahkamah ni tadi. Kan? Dah selesai dan sekarang di peringkat rayuan. Ini dia punya konsekuen kesan daripada report step 6. Jadi anda kena buat step 6 dengan step 7. Jangan gabungkan tau. Jangan gabungkan. Jangan ikut cadangan pihak-pihak lain. Gabungkan. Senang. 6 dengan 7 gabung jadi satu report. Jangan. Apa yang dah buat pergi gabung tu pergi buat lain. Dia dua report yang berbeza. Step 6 yang lain, ini pasal IHR. Step 7 pasal kedaulatan. Okay. So bila kita dapat buktikan yang 3 badan tadi dah runtuh, maknanya sebab tu yang jadi report step 7 ni. Di mana kita punya Perdana Menteri ni pada 28 Mei dia seorang-seorang dia buat kenyataan nak hapuskan kedaulatan. Forum ASEAN ni. So bila dia declare yang ni, kan,
Malah untuk Malaysia saya mahu memacu perkara ini, memastikan semua undang-undang berkaitan disediakan menyelesaikan isu kedaulatan ini. Saya bertekad untuk memperjuangkannya sekuat mungkin. Tu dia cakap macam tu. Saya percaya kenyataan ini menunjukkan okey, ini kita percayalah kenyataan ni yang dia nak ubah undang-undang ni, nak buat undang-undang, nak ubah kedaulatan. Ini penjelasan maksud ucapan Perdana Menteri pada Mei ni. Kalau pihak polis tanya bila, ini je tarikh ni, kenyataan tu dibuat. Dan kita tengok kat mana? Dekat dalam ni Esro Awani video. Okay, nanti save link video dalam pendrive anda. Okay, penjelasan maksud kenyataan PMX. Okay. Kenyataan Perdana Menteri harus ditafsir dalam konteks keberpihakannya terhadap sistem baru yang bertentangan dengan struktur perlembagaan sedia ada. Dia nak hapuskan kedaulatan negara, maknanya kedaulatan negara Islam, berkenaan Islam lah, fitrah. Bila dia nak hapuskan perlembagaan, maknanya dia nak hapuskan Islam lah. Jadi siapa yang nak cepat-cepat buat magiran tu, maknanya perlembagaan pun turut sama dengan PMX punya apa yang dia nak buat. Bila siapa yang nak hapuskan perlembagaan Malaysia yang sedia ada, maknanya dia nak hapuskan Islam. Sebab hanya satu-satunya perlembagaan dalam negara dalam dunia ni yang ada menyebut Islam agama persekutuan. So tadi kita rungkai kan Islam tu apa, definisi Islam, surah tadi. Ni bukan silap. Surah 30 ayat 30. Surah 30 ayat 30. Ni definisi agama. Silap. Kenapa dia tak keluar? Surah 30 ayat 30. Yang penting ni. Ni definisi Islam. Itulah agama yang betul lurus. Tak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang betul lurus. Itulah agama saja. Cara agama satu-satu agama inilah caranya. Tak ada perubahan pada penciptaan Allah. Jadi benda ni ada dalam perkara 3-1. Jadi bila dia nak ubah, PM kata nak ubah kedaulatan negara, ataupun mana-mana pihak yang nak hapuskan perlembagaan Malaysia ni, yang ada perkara 3-1, Tok nenek kita dah boleh dapatkan kontrak sosial yang ada perlembagaan negara yang ada perkara 3-1 tu, Islam menyatakan Islam adalah agama persekutuan. Itu dah sangat hebat. Tiba-tiba puak-puak yang hak menentang ni kata perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir. Sebab orang yang buat tu adalah dia tengok orang, dia tak tengok ujahan kandungan. Dia tak baca pun kandungan perlembagaan tu dekat mana yang kata kafir. Tapi dia tengok orang. Ini hujahan fallacy kita panggil. Hujahan ad hominem. Puak Taliban punya hujahan. Dia kata jangan patuh perlembagaan. Sebab tu dia kata rakyat jangan file kes ke mahkamah. Nanti jadi kafir. Sebab hujahan dia perlembagaan itu sendiri adalah kafir. Perlembagaan Malaysia. Padahal bila kita minta hujahan counter hujahan, dekat mana yang kafirnya perlembagaan tu? Hujahan dia pun siapa yang buat? Yang buat tu adalah Yahudi. Kita nak tahu hujahan betul ke tak, kita hujahan fallacy. Hujahan fallacy ni hujahan yang tak betul lah. Dia tak tengok kandungan hujahan. Dia tak tengok kandungan perlembagaan tu. Dia tengok siapa yang buat. Itu kita panggil hujahan fallacy, ad hominem. Dia sama lah, contoh macam kontrak nikah kan, kandungan nak tahu kedua pihak ni betul-betul berkahwin sah ke tak, tengok kandungan surat lah, kandungan kontrak dalam surat nikah tu ada tak nama pihak semua tu, dekat mana yang menyebabkan tuduh dua pihak ni bukan suami isteri yang sah. Jadi kita tengok balik apa dia punya kandungan surat nikah tu. Sebelum nak kata duk suami isteri ni bukan suami isteri yang sah, anak dia pun anak haram, sebelum buat tuduhan tu tengok kandungan surat tu betul kan nama kedua suami isteri ada dalam kontrak nikah tu. Ni tak terus buat tuduhan anak ni anak haram. Tak boleh, itu hujahan fallacy. Sebab apa? Sebab dia kahwin dekat Siam. Dia tengok yang tu.
Masyarakat yang tak tahu hujahan mana yang betul salah, ini saya ajar. Ini nak kenal hujahan betul dengan salah, tengok ni. Dia serang orang yang buat hujah tu ke dia tengok kandungan hujahan tu. Ini fallacy. Fallacy maksudnya hujahan yang tak benar, tak betul. Hujahan yang menipu. Okey? Contoh, bagi analogi contoh, dia tengok dia tuduh anak ni anak haram. Sebab apa? Sebab mak pak dia ni kahwin dekat Siam. Tapi dia tak pernah tengok pun surat nikah tu. Dia tak pernah baca pun. Imam punya kelayakan, dia tak pernah baca pun kandungan surat nikah tu. Terus dia buat tuduhan anak anak ni adalah anak haram sebab mak pak dia kahwin dekat Siam. Jadi samalah juga dengan perlembagaan ni. Dia pun tak tengok langsung kandungan dalam perlembagaan. Dia tak tahu undang-undang pun. Tapi terus buat tuduhan perlembagaan ni adalah perlembagaan kafir. Sebab apa? Yang buat tu adalah orang British, orang Yahudi. Dia tak tengok kandungan dalam perlembagaan tu. Dalam perlembagaan ni lah satu-satunya dalam dunia ni yang declare Islam fitrah. Yang lain negara-negara Islam lain dia ada program kita dah tadi dah semua perlembagaan dalam dunia ni. Dia semua sebut Quran dengan hadis, Dia tak define. Dia kalau Islam dengan hadis dia ada berbeza, Islam Syiah, Islam berbeza-beza lah. Tapi kalau dalam perlembagaan Malaysia satu je sebut Islam. Agama persuan adalah agama persuan dan perkara 11 kurungan 5 fitrah. Perkara 11 kurungan 5 dia menceritakan berkenaan dia define Islam tu macam mana. Islam yang universal, public order, general rule untuk Islam, public order, public tak buka lah perlembagaan. Sekejap. Perkara 11 11.5 kan? Perkara 11.5 kebebasan beragama. Okey? Perkara 11.5 bukan dia Islam universal, kebebasan beragama. Dia bukan Islam mazhab. Dia punya ni tak nampak lah. Mana perkara 11 di Lembagaan Persekutuan. Perkara 11.5. Perkara 11.5. Okey, nampak? Perkara 11 kebebasan beragama yang 5. Perkara ini tidaklah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan dengan mana-mana undang-undang am yang berhubung dengan undang-undang am universal. Undang-undang am maknanya universal, bukan mazhab, yang berhubungan dengan ketenteraman awam. Ketenteraman awam ni maksudnya law of nature. Lepas tu kesihatan awam. Kesihatan awam ni natural person. Maknanya kesihatan awam maknanya dia otak dia tak gila. Okay, prinsip moral adalah morality. Morality ni natural law. Ni law of nature. Public order, law of nature. Public health, natural person. Morality, natural law. Fitrah. Natural law, fitrah. Prinsip moral ni fitrah. So, dekat dua ni, morality kita nak jadi manusia. Dua benda ni, ujahan dia pun, dia lock, kita tak boleh ni. So, kita tinggal yang ni dah, prinsip morality. Yang kita ujah,
So puak musuh apa nama New World Order ni, dia pandai juga. Dia hujahan dia lock ketenteraman. Dia pun bukan bodoh, dia pun faham ni Islam apa. Kita yang tak faham Islam apa. Dan dia tak dia faham undang-undang. Sebab tu dia lock, sebab tu peguam-peguam dekat luar negara tak dapat file nak lawan New World Order. So isu ketenteraman, macam mana dia boleh paksa dengan hujahan dia tu, boleh paksa semua manusia patuh untuk jadi transhuman. So ketenteraman awam dia guna apa? Public order. Isu climate change. So dia boleh buat lah climate change untuk paksa semua manusia jadi transhuman. Satu lagi kesihatan awam ni, public health, dia guna isu pandemik. So kemudian hujah dia, satu climate change, yang kedua pandemik. So kesimpulan dia, prinsip moral dia, kena jadi transhuman untuk selamatkan climate change dengan pandemik ni, kena jadi transhuman. IoT gabung dengan IOB. So semua kena great reset satu dunia. Ni hujahan dia guna. Dia pun tahu undang-undang. Kita yang nak belasah. Tapi dalam Islam, kita hujah guna ni, tapi kita guna prinsip morality ni untuk counter hujahan New World Order. Kalau tidak tak guna isu Islam, tak guna kitab Quran, so tak boleh lawan hujahan mereka. Sebab tu mereka boleh paksa kita jadi transhuman. Mereka cerdik. Sebab tu satu dunia punya lawyer tak boleh nak lawan. Ni lawyer-lawyer hebat-hebat ni, tak boleh nak lawan sebab dia tak faham. Sebab undang-undang yang dibuat tu nampak betul. Isu climate change dan isu pandemik jadi betul. Manusia kena ubah jadi transhuman. So satu dunia nampak, betul lah, kena patuh. Tak, hujahan dia tak boleh nak counter. Hujahan close swap ni tak nampak kelemahan hujahan dia, melainkan hanya through Islam dan dalam kitab Quran. Dalam Perlembagaan Malaysia ada perkara 3/1 dan perkara 11 ni, 11.5 ni. Hujahan kita kuat. Perlembagaan kita sangat kuat ni, nampak ni. Strong tak strong? Macam mana nak counter hujahan hujahan New World Order? Nampak? Kita punya tok nenek moyang kita punya jati diri kuat, dia dapat ni masukkan kontrak sosial dalam kontrak sosial negara, itu perlembagaan. Perkara 11, hujahan dia pun kuat. Maknanya dah faham. So iblis ni menipu macam mana pun kita boleh detect melalui perlembagaan kita sendiri. Nampak strong tak strong perlembagaan kita? Macam mana orang Islam kita sendiri kata perlembagaan kita kafir? Nampak? Siapa yang kafir sebenarnya? Tok nenek moyang kita berjuang mendapatkan kemerdekaan untuk dapatkan kontrak sosial negara. Perkara 11.5, perkara 11 dengan perkara 3. Dia dah bangunkan negara kita ni sebagai negara Islam. Macam mana orang Islam kata perlembagaan kita ni kafir? Sebelum nak tuduh kata perlembagaan kita kafir, kena tahu undang-undang, belajar undang-undang dulu. Nampak? Orang dulu-dulu ni, dia punya jati diri tu tinggi dan dia faham undang-undang sebelum dia dapat buat kontrak sosial negara ni. Kita yang tak faham terus tuduh kata perlembagaan kita ni kafir tanpa bukti. Dia orang ahli kitab. Apa dia tu? Taldai. Surah apa? Tak dengar. Okey. Orang yang tuduh tanpa bukti, orang yang tuduh perlembagaan kita kafir tanpa bukti, tengok ayat ni. Dia tak ikut Muhammad. Dia kata, mulut kata ikut Muhammad, tapi dia tak ikut Nabi Muhammad. Dia kata, semua benda ni adalah Nabi Muhammad yang paling tinggi pun semua. Tapi dia tak ikut pun. Siapa yang penipu? Dajjal tu penipu lah kan? So, cara anda nak kena Dajjal, anda kena patuh ayat Quran ni. Okay? Patuh ayat ni. Siapa kata nak ikut Muhammad, Nabi Muhammad yang paling tinggi, okay, ni kena ikut ayat ni. Inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan berdasarkan keterangan. Keterangan ni hujahan lah. Dan bukti yang jelas nyata. So kalau mereka hujah tapi tak boleh bagi bukti, itu dia dah syirik. Syaitan manusia. Bukan main-main tau. Kalau tuduh kata, ni perlembagaan ni, yang cakap jelas-jelas ni, yang boleh counter hujahan New World Order ni, hujahan close swap, yang nak ubah kita jadi transhuman,
boleh counter dengan ni isu ini. Macam mana boleh perlembagaan kita jadi kafir pula? Tapi tak boleh bagi hujan, dia tuduh saja perlembagaan kafir. Surah 6. Surah 6. Surah 6 ayat berapa? 112 sampai 16. Okey. Siapa yang cakap tanpa bukti, ini definisi ciri-ciri dia. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh dari syaitan-syaitan manusia dan jin. Setengahnya membisikkan, dia syaitan manusia. Membisikkan kepada setengahnya yang lain kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Ibu pandai cakap. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh itu, biarkanlah mereka dan apa yang mereka adakan daripada perbuatan kufur dan dusta. Menipulah. Okey? Dia cakap ini indah, tapi tak mau patuh. Surah 12 ayat 108. Keterangan dan bukti. Dia tak ada bukti. Dia tak ada keterangan yang betul. Keterangan yang betul adalah hujah yang betul. Dia ad hominem saja. Dia tak ada berhujah, tak ada berdasarkan bukti. So orang-orang yang macam tu kita panggil human syaitan. So zaman sekarang yang Dajjal, kita panggil Dajjal. Dajjal tu the deceiver. Kita tengok balik definisi. Maknanya definisi Dajjal, the deceiver adalah syaitan manusia. Okey, sampai dan juga supaya hati orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat cenderung kepada bisikan itu. Orang yang tak beriman dengan akhirat, dia cenderung kepada bisikan itu. So yang percaya pada penipuan-penipuan mereka yang indah-indah ni, kata-kata dusta yang indah-indah ni, hanya orang-orang yang tak percaya pada akhirat. Dan supaya disetujui oleh mereka, dan juga supaya mereka terus melakukan apa yang mereka lakukan itu. Katakanlah, wahai Muhammad, patutkah aku terpedaya dengan kata-kata dusta syaitan-syaitan itu sehingga aku hendak mencari hakim selain dari Allah, padahal dialah yang menurunkan kamu kitab Al-Quran yang jelas nyata kandungannya satu persatu tentang yang benar dan yang salah. Dia berdasarkan bukti. Dan orang-orang yang kami berikan kitab mengetahui bahawa Al-Quran itu adalah diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau menjadi salah seorang dari golongan yang ragu-ragu. Nampak? Kita berdasarkan bukti. Jangan layan emosi saja. Nak selamatkan diri tapi layan emosi. Dia percaya kata benar sebab mereka adalah majoriti, ramai. Ataupun berpengaruh. Kan? Jadi apa lagi? Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada sesiapa yang dapat mengubah sesuatu pun dari kalimah-kalimahnya, dan dialah yang sentiasa mendengar, lagi sentiasa mengetahui. Jalan fitrah tak ada berubah. Dah kukuh dah. Bukti ada pada sekalian alam. Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, maknanya majoriti lah. Kalau ikut majoriti ataupun yang puak yang berpengaruh, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, jalan fitrah. Jalan Allah ni jalan fitrah lah. Tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. Jadi semua tu adalah penipuan. Jadi kita tak boleh nak percaya puak-puak yang majoriti, berpengaruh, hebat, besar, gah semua kan. Jadi teliti balik. Kalau kata nak ikut jalan Nabi Muhammad, masuk mahkamah lah. Hanya tempat saluran mahkamah je yang boleh kita bagi keterangan dan bukti. Nampak tadi surah 12 tadi saya buka balik. Dia nak halang rakyat, jangan buat apalah macam mana cara pun, jangan bagi rakyat pergi mahkamah. Nampak? Jangan bagi rakyat bangkit pergi mahkamah. Itulah Dajjal menipu. Dia tak takut Great Reset ni, dia tak takut apa menteri ke, golongan raja ke, politik besar ke, kan. Dia hanya takut ini ni, jalan Muhammad.
berdasarkan keterangan dan bukti. Cuba anda tengok, kalau berdasarkan keterangan dan bukti, dekat mana yang kita boleh bentangkan keterangan dan bukti? Mahkamah aja. Kenapa kalau kerajaan boleh menjawab bantahan rakyat ni? Kalau kita buat di luar daripada mahkamah, maknanya kita tak boleh nak berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Sebab kerajaan tak perlu nak menjawab. Jadi bergaduh, berkelahi, berlaku kekerasan, kan, siku menyiku, habislah, kan. Semuanya jadi hero, semua dah keluar pedang memanah semua benda, kan. Kita ni jalan Muhammad, jelas. So nak United Nation apa New World Order memang nak macam tu, nak berlaku peperangan, kekerasan. Bila sesebuah negara tu berlaku peperangan, kekerasan, maka United Nations senanglah nak hantar tentera dia masuk lagi cepat. Kalau kita tak guna jalan Muhammad ni, jalan Quran. Kita dah mempersekutukan Allah. Kita pilih jalan selain itikat dan perbuatan syirik. Mana pilih jalan selain jalan Allah, jalan Muhammad. Jalan Muhammad berdasarkan keterangan dan bukti. So siapa yang kata pergi mahkamah ni syubhah lah, kan, kafir lah. Ini jalan Muhammad. Kat mana? Jadi kita kena faham, kena kenal ciri-ciri human syaitan ni. Surah tadi. Human syaitan tu dalam arti kata lain dajjal lah. Dalam bahasa Inggeris kan kita panggil the deceiver, penipuan yang halus, besar. Dia pun suka cakap bahasa yang indah, yang netizen suka, yang orang awam suka dengar, kan. Tapi tak boleh bagi bukti. Dia hanya seronok dia tuduh, dia fitnah sana sini. Orang semua suka dengar fitnah-fitnah, ribah, kan. Orang suka dengan umpat-umpat ni, memang sedap makan daging darah tak bagi baca Quran. Sebab dekat dalam Quran ni lah yang kita boleh tahu kebenarannya. Bila kita tadabbur Quran, dia kata kita tafsir, jadi kafir. Macam mana kita sebagai manusia nak tahu hak kita kalau kita tak baca Quran? Quran hanya untuk tilawah aja. Dia tak bagi, haram, kan. Hanya ulama dia aja yang boleh ulama dia aja boleh baca Quran. Boleh tak orang lain tak boleh. Sanggup viralkan supaya orang jangan sokong dia ni. Ayat apa tu yang jangan tinggalkanlah dia tu? Apa ayat tu? Jangan sokong ni puak yang nak bawa keterangan dengan bukti dekat mahkamah ni. Jangan sokong. Ada ayat Quran surah 63. Sebab rugilah kalau kita tak baca Quran. Surah 3 ayat Surah 4 ayat 7. Surah 63. Sekejap. Ayat 4 sampai 7. Siapa syaitan manusia tu? Okey. Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik kepada tubuh badan mereka dan kelakuannya. Nampak luaran dia lah, kan. Tertarik. Kita tengok luaran dia tertarik, kan. Nampak influencer, kan. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik. Ini dia pun pandai berdakwah, berlawak. Dia pandai bercakap, kan. Dan pandai ambil hati. Cakap ini indah. Mendengar tutur katanya kerana manis dan fasih. Semua orang suka dengar cakap, kan. Orang yang manis, berfasih, kan. Yang yang indah-indah lah. Dalam pada itu mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan yang dikehendaki. Macam lantai reput. Maknanya dia punya hujan-hujan dia tu kosong, tak ada bukti. Mereka kerana merasai bersalah, sentiasa dalam keadaan cemas sehingga menyangka so ni ciri-ciri orang yang ni lah. Mereka kan kerana merasai dia ciri-ciri dia rasa cemas. So apa saja orang lain buat tu seolah-olah macam nak bersaing dengan mereka, nak jatuhkan dia. Dia tak ada, dia sifat suka nak bersaing. Padahal kita semua melawan musuh yang satu. Tapi dia merasa cemas, rasa risau, kan. Macam orang nak serang depa, kan, nak bersaing dengan dia, nak serang dia. Takut apa populariti dia jatuh ke apa, kan. Menyangka tiap-tiap jeritan, nampak ayat dia. Menyangka tiap-tiap jeritan atau riuh rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka, kan. Padahal kita semua nak menentang musuh yang satu.
nak bersatu, bukan kita nak bersaing. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya. Maka inilah ciri-ciri syaitan manusia. Maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Semoga Allah membinasa dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Ini yang paling bahaya. Bukan Great Reset lagi. Musuh yang sebenar-benarnya. Great Reset ni tak bahaya lagi. Tapi yang paling bahaya ni lagi. Human syaitan ni. Dajjal. Penipuan terbesar. Yang kita tak nampak sebagai penipuan. Yang pilih jalan yang tak ikut jalan Muhammad. Dia tak pilih. Jangan buatlah macam mana jalan untuk menyelamatkan diri. Tapi jangan pergi mahkamah. Jangan pergi mahkamah. Dia akan fitnah. Jangan bagi bukti. Buatlah semua macam-macam. Cakap kosong je. Jangan berdasarkan bukti dan hujah yang betul. Dia akan fitnah. Benda yang betul jadi tak betul. Perlembagaan yang sedia ada pun dikafirkan. Padahal perlembagaan ni yang menyelamatkan kita. Perlembagaan yang mengangkat negara sebagai negara Islam. Sebab orang-orang yang macam ni lah yang sebab dia kata perlembagaan ni adalah perlembagaan kafir. Sebab tu boleh berani nak hapuskan, nak reset kan. So sebab tu yang Menteri Azalina dia nak reset semua perlembagaan. Dia kata undang-undang ni lapuk, undang-undang British. Sama tak dengan apa yang control position ni. Dia geng siapa sebenarnya? Jangan tertipu dengan luaran. Jangan tertipu dengan luaran. Tengok daripada hujahan dia. Hujahan dia pattern sama. Nampak? Tengok pattern hujahan mereka. Sama ke tak? Kita menentang Great Reset ni, tapi tengok pattern hujahan dia sama. Hujahan dia sama. PMS kata kena ubah kedaulatan ni. Kedaulatan ni lama, tak boleh sesuai dengan kemajuan teknologi. Lepas tu Menteri Azalina kata kena Great Reset, kena reset semua undang-undang 3,000 undang-undang ni. Sebab undang-undang ni semua lapuk, undang-undang British. Yang control opposition ni dia kata perlembagaan ni kafir. Sebab tapi kata geng kita, geng rakyat. Tapi dia kata perlembagaan ni kafir. Perlembagaan ni dah lapuk, undang-undang British. So kena reset. So samalah. So dia pun buat Great Reset ke buat kita ni rakyat. Itu kata daripada hujahan dia control opposition. Jangan tengok luaran. Sama rakyat ni, jangan tengok luaran. Jangan tertarik kepada tubuh badan mereka. Maknanya luaran mereka, kelakuan mereka, kata-kata mereka yang tertarik hati, manis-manis belaka kan. Jangan tertipu benda ni. Jangan tengok luaran Islamnya apanya kan. Tapi dia cakap pattern hujahan dia sama dengan pattern hujahan buat Great Reset, tentera Great Reset. Jadi hati-hati. Untuk kenal penipuan, kena tahu ayat ni dan pegang ayat surah 12 108. Ya. Dan apabila tengok lagi ciri-ciri dia, dan apabila dikatakan kepada mereka marilah bertaubat. Maknanya marilah pergi mahkamah. Kan, marilah cakap berdasarkan fakta dan bukti. Supaya Rasulullah meminta ampun kepada Allah untuk kamu. Mereka enggan. So, dalam ayat ni Rasulullah kata dekat mereka, marilah bertaubat. Maksudnya kembalilah kepada jalanku lah. Tadi kan jalanku dia kata Rasulullah kata surah 12 108. Maksudnya jalan dia adalah berdasarkan keterangan dan bukti. Maknanya dia panggil mereka ni, mereka yang suka cakap-cakap ikut hawa nafsu ni, supaya kembali bertaubat. Kembalilah berdasarkan keterangan dan bukti. Kan, supaya tapi mereka enggan sambil mengeleng-elengkan kepalanya, dan engkau melihat mereka berpaling dari bertaubat serta mereka berlaku sombong angkuh. Nampak? Mereka tak mau. Mereka pilih jalan lain. Jangan pergi mahkamah. Mahkamah ni kafir. Perlembagaan ni kafir. Pergi mahkamah ni syubhah. Syubhah. Kafir. Jalan kafir. Sebab perlembagaan tu perlembagaan kafir. Kita pakai bukti, pakai keterangan, dia kata kita kafir. Itulah jalan satu-satunya jalan Muhammad. Surah 12 ayat 108. Kita ajak kembali kepada Quran, mereka tak nak. Mereka kata kita tafsir kafir. Kan? Mereka tak bagi kita baca Quran. Okey? Tidak. So dia hapuskan tadabbur. So rakyat tak boleh tadabbur. Hanya ulama je boleh. Apa dia? Dan Islam tu ada ritual saja.
Islam bukan Islam kafah. Padahal dalam daripada kita zaman sekolah rendah kita tahu Islam adalah Islam yang menyeluruh. Ada bank Islam, ada universiti Islam, ada muamalat, bisnes. Itu bukan ritual, bukan solat saja. Kan? Maknanya Islam kena Islam kafah. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Mereka lah yang mengatakan, mereka ni lah nampak tadi, yang atas tadi, rujuk yang ayat tadi. Kan? Macam mana dia hasut orang. Mereka lah yang mengatakan kepada orang-orang Islam di Madinah yang menolong Rasulullah dan orang-orang Muhajirin, janganlah kamu membelanjakan harta kamu kepada orang-orang yang ada bersama-sama Rasulullah supaya mereka bersurai. Tinggalkan dia. Tinggalkan. Tu ayat dia. Tinggalkan lawyer ni. Apa ni lah kan. Tinggalkan. Ni mahal ni. Mahal. Join class action mahal. 3,000 mahal. Jangan belanjakan harta kamu. Kalau tidak kamu nak makan apa? Makan pasiak. Kalau belanjakan 3,000 ni mahal. Jangan. Pergi cakap kosong je dekat luar. Jangan masuk court. Jangan masuk court. Itu kafe. Jangan ikut undang-undang. Pergi siku saja. Perlembagaan ni kafe. Mahkamah ni kafe. Viral kan. Jadi kita kena faham siapa ciri-ciri orang yang macam ni. Buat penipu, dajjal. Padahal bagi Allah jualah perbendaharaan langit dan bumi. Tiada sesiapa pun yang dapat memberi atau menyekat sebarang pemberian melainkan dengan kehendaknya. Akan tetapi orang-orang yang munafik itu tidak memahami hakikat yang sebenarnya. Apa ni? Yang mana yang ditakut-takutkan, yang mahal lah bayar 3,000 kan. Jangan belanjakan harta 3,000 tu, nanti duit habis kan, rugi. Rezeki tu Allah yang bagi. Percayalah kan, jihad lah. Sebab dengan duit rezeki, maksudnya berjihad ikut jalan Nabi Muhammad. Ikut jalan Muhammad, surah 12:108, berdasarkan bukti dan hujahan, keterangan di mahkamah. Dia berhujah di mahkamah supaya tak jadi peperangan. Bila berhujah dekat court secara aman, bantahan secara aman, supaya bila kita rakyat bangkit berhujah dalam court, benda tu United Nations dia tak boleh hantar suka-suka, nak hantar tentera dia masuk negara kita, nak rampas, sebab kita tak buat huru hara. Kalau kita berarak di jalanan kan, bakar rumah, buat kekerasan kan, bangkit dengan kekerasan, dia akan jadi migrant. Bila jadi migrant, perlembagaan dah reset, tak ada langsung dah perlembagaan ni, perlembagaan Islam, negara Islam dah tak ada demokrasi dah, hak asasi dihapuskan. So United Nations akan masuk dalam negara kita, take over kita, hantar tentera-tentera dia. Sebab tu jadi undang-undang darurat, undang-undang tentera, habis lah. Jadi perang betul lah. Itu yang dia penat. Jadi kalau anda ikut jalan luar daripada mahkamah, bantahan secara kekerasan di luar undang-undang, di luar ayat surah 12:108, tak berdasarkan bukti dan hujahan, maka mudahlah berlaku kekerasan. United Nations nak take over kita. Sebab close dah cakap dah, we have to prepare for angrier world. Dia dah get ready dah, dia plan dah. Bila rakyat dia bangkit, dia dah tahu dah kebenaran dia mesti akan melakukan kekerasan. So sebab tu dia provoke macam ni. Sebab tu dia bagi dekat dia bagi semua berarak-arak di jalanan supaya nak berlaku angry world ni, supaya mereka senang nak take over masuk dalam negara-negara kan, untuk masukkan, jadikan reset perlembagaan tu secara rasmi dan bangunkan perlembagaan transhuman. So kita yang pertahankan perlembagaan kita dengan hujahan secara aman di mahkamah, janganlah sabotaj, janganlah tuduh kafir dan tak nak sokong masuk jalan mahkamah ni. Bila anda tak sokong kan, benda ni yang menyebabkan negara jadi huru hara dan United Nations senang secara rasminya nak resetkan perlembagaan dan masuk hantar tentera dia
apa take over negara kita. Itu yang mereka nak tunggu. Sebab tu yang mereka standby dengan apa semua alat-alat macam nak perang betul. Kita ikut jalan Nabi Muhammad. Surah 12 108. Berhujah secara aman di mahkamah. Nak perang macam mana? Zaman teknologi semua pakai drone. Takkan nak pakai memanah pedang semua tu. So perang ni bukan macam dululah kan. Bila kita dah divaksin, mereka dah boleh detect melalui blockchain. Bila boleh detect melalui blockchain, dia pakai drone je hantar. So menyorok dekat lubang mana pun dia boleh detect. Macam mana kata nak lari hutan? Betul tak? Drone tu boleh cari. Okay, itu dekat pukul 12 dah. Okay lah. So inilah jalan dia. Siapa yang ikut jalan, janganlah tinggalkanlah. Ikutlah kami kan. Janganlah belanjakan harta 3,000 tu nak file dekat court supaya dapat berhujah dan bagi bukti dekat dalam mahkamah kan. Ikut jalan Rasulullah, tak payah ikut tak payah ikut jalan Muhammad. Tak payah buat duit LATS, tak payah buat JV plaintiff. Mahal ni, mahal, penipu lah semua. Semua kita guna jalannya kita guna siku. Ataupun kita lari jalan masuk hutan. So kalau yang guna siku maknanya jalan kekerasan. Bila jalan kekerasan lagi mudah nak magiran. Bila dah magiran lagi mudah tentera United Nations hantar perlembagaan di reset. Perlembagaan ni yang ada Islam Agama Persekutuan tu di reset. Maknanya Islam, negara Islam tu di reset. Tak ada lagi hak asasi manusia. So lagi senang lah United Nation nak take over, hantar tentera dia. Nak sangat perang kan. So berlaku kekerasan sungguh. Dia hukum alam ni dia cause effect. What you give you get back. Apa benda yang kita nak, apa yang nak sangat tu, benda tu lah yang dia akan datang kat kita. Kan? Allah dah tunjuk dah jalan secara bantahan aman, secara berhujah. Dengan musuh ni, walaupun musuh kita berhujah. Kan? Nak lawan perang, dia pun lagi kuat. Dia banyak senjata kan. Takkan kita nak pakai pemanah. Jadi kan kita secara aman lah. Allah tunjuk jalan secara aman, berhujah kan. Ikut jalan Nabi Musa. Nabi Musa pun dia tak pergi tawan Fir'aun. Dia pergi berhujah. Dia pergi berhujah dengan Fir'aun. Kan? Dia tak pergi hantar senjata, panah, pedang apa semua pergi tawan Fir'aun pun. Cuba baca, tak nak baca Quran, tak ada abu pun tak bagi, macam mana nak faham kan? Meratib tilawah surah apa? Yang akhir zaman tu. Surah apa yang 69 ayat 41. 69 ayat 41. Nampak? Dan bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang penyair sebagaimana yang kamu dakwakan, tetapi sayang amatlah sedikit kamu beriman. Dan juga bukanlah Al-Quran itu perkataan seorang pawang. Pawang ni maknanya dia buat jampi lah. Quran ni dia guna bukan nak dapatkan manfaat, bukan nak untuk berhujah. Quran tu dia guna untuk syair, tilawah aja. Kan, baca dia bagi petang siang malam, tapi tak dapat manfaat. Dia tak beri manfaat. Lepas tu dia guna Quran ni untuk bomo-bomo, pawang untuk berubat saja. Halau hantu. Kan? Untuk doa-doa saja pakai. Padahal Quran ni adalah perlembagaan, kitab. Jadi inilah maksud dia tak beriman dengan Quran. Okey? Bila orang tadabbur dia kata kafir. Jadi dua ni nampak. Quran bukan digunakan untuk ni. Quran digunakan untuk kita dapat manfaat lah. Tadabbur surah 50-30. Surah 50 ayat 30. Surah 30 ayat 30.
betul lah. Surah 50 ayat 30. Peringatkanlah manusia akan hari kami bertanya kepada neraka jahanam. Adakah engkau sudah penuh? Ia menjawab, adakah lagi sebarang tambahan? So merujuk pada ayat ni, macam mana kita boleh confident yang kita ahli syurga? Jadi siapa yang tak baca Quran, yang tak tadabbur Quran, bukan baca tu maksudnya bukan tilawah, baca tu maksudnya tadabbur. Siapa yang tak tadabbur Quran, dia tak faham autoriti yang Allah cerita dalam Quran ni. Okey, itu saja untuk malam ni. Kita sambung esok lah. Dah pukul 12 dah. Okay, terima kasih yang mana join. Siapa yang nak tanya bab report polis ke, bab apa, macam mana nak jadi plaintiff ke apa, boleh isi borang biru tu. Boleh isi borang biru ataupun pergi saja dekat sini. Dekat apa